Hari Khamis kan? Hari Khamis. Hari Khamis. Bila tibanya hari Khamis ni memang rasa seronok kan. Rasa seronok. Fikir sebab seronok sebab apa ya hari Khamis ni? Seronok sebab kami boleh balik ke Hilir berjumpa dengan keluarga kami kat Hilir. Jadi itu yang bila hari Khamis ni semua cikgu-cikgu kat sini semua excited Excited dia tu. Okay, sebelum tu korang tengok jawatan gantung. Tak bergegar tak bergegar memang terbaik Okay, berbalik pada cerita kami tadi bila hari kami ni semua cikgu dan staff SK Bala memang berhati dia, memang apa, hati dia berbunga-bunga lah sebab kami ni kebanyakannya duduk dekat Hilir walaupun dah sampai di Kuala Betis nanti kami perlukan 3 jam lagi untuk sampai ke rumah masing-masing lah. Macam tu. Ada yang lebih 3 jam, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam setengah. Tengoklah. Ada yang duduk dekat Kuala Kerai kan? Ada yang duduk dekat Macang. Macam aku kat Kota Baru. Di Kota Baru ni lebih kurang dalam 3 jam lah. Okay. Hari ni cuaca mendung cuaca mendung. Aku ingatkan hari ni cuaca mendung. Aku ingatkan hujan lah hujan. Sebab pagi tadi memang mendung gila. Awan dia memang gelap. Kemudian angin suara angin yang kuat. Tapi alhamdulillah ini dah tengah hari sebenarnya. Ni lebih kurang dalam pukul 1 tengah hari tapi cuaca dia memang mendung memang mendung hari ni. Budak-budak pun nak balik dah sekolah Kami guru-guru akan gerak pulang gerak balik hari Khamis tu selepas semua budak-budak balik dari sekolah lah. Macam tu Macam hari ni budak asrama pun balik sebab cuti cuti sampai hari Selasa. Dan hari Selasa tu jugalah kami akan masuk Kenapa Joy berhenti pula ni? Mana? Kamar mana? Ya. Gapa dia? Belok. Gapa dia belok? Ostar dia sakit ke atas? Oh. Mana kamar? Kamar dengan ni. Ada siapa? Ada kamar dengan Ajay. Kamar Ajay. Ada Kamar Ajay lah. Oh. Berdebu minggu ni tak silap aku hujan berapa hari je hujan kemudian tak ada hujan lah. Mesti ada batu besar dalam tu yang terlompat-lompat tu. Aku ambil belah sungai aku ambil belah sungai. Dalam juga dalam. Belah sungai dah dalam dah. Biasalah sebab jalan sungai tadi elak lalu
Jadi itulah tanah lembut, helak ni kan berat. Itu yang jadi macam telaga lah. Jadi next time aku tak boleh nak lalu lah ke Isu. Aku ni duduk jauh sikit lah ambil video ini. Tak banyak rapat dengan dia orang sebab agak berdebu ya, agak berdebu kat sini. Seingat aku lah ya, hari tu hujan hari Sabtu tu dah malam lah hujan ya. Lepas tu hari Ahad, hari Isnin hujan ya. Kemudian alhamdulillah ya, hari Selasa, Rabu dah hari ni tak hujan, cuma hari ni ya mendung ya. Tapi kalau cuaca macam ni memang best lah bawa motor ya. Memang best bawa motor. Suasana dia, rasa dia tu tak panas, agak sejuk ya. Walaupun dah tengah hari memang sejuk lah cuaca macam ni ya. Dengar kata dekat Gua Musang hari ni time ni dah hujan dah ya. Jangan cakap lah. Sebab ada orang asli yang ada orang keluar keluar dan berada di Gua Musang. Dia orang ni yang seronoknya macam tu lah. Bila dia orang keluar, dia orang berkongsi info keadaan kat luar macam mana, jalan, macam tu lah. Sebab dia orang pun nak tahu dalam ni hujan ke tak, macam tu. Kalau hujan memang dia orang tak masuk lah. Bye. Kalau dia orang masuk pun, dia orang akan masuk beramai-ramai lah. Kalau dia orang masuk pun hujan tu, dia orang akan masuk ramai-ramai lah. Yang mana yang keluar solo tu memang kena tunggu member lah untuk masuk balik. Itu yang kami kat sini ni senang dapat info keadaan jalan dan sebagainya. Nanti sebelum kami masuk hari Selasa tu, Selasa petang tu, memang kita orang akan tanya lah macam mana keadaan jalan ya. Okay, ni dah nak sampai dekat Bukit Barong Nanti kalau jalan dah kurang debu, aku follow rapat lah dia orang Motor dia gobek tak apa, exhaust dia tak kuat lah. Jadi suara memang boleh dengar lah. Bukan macam exhaust motor apa tu start kebal tu kuat. Memang suara memang tak dengar. Part tu memang hancur gila lah. Part tu aku ingat nak upload yang masuk dengan Ustaz Kebal Jaiho tu kan, part tu. Tapi bila aku tengok video balik memang suara memang tak dengar langsung. Sebab aku follow rapat Tapi sayang sebenarnya sebab video memang aku follow rapat, video cantik tapi suara memang hancur gila. Takkanlah 25 minit, 30 minit aku nak letak lagu kan. Jadi memang rasa memang aku decide memang tak upload lah. Dia video tu video yang orang kata apa, tak tahu lah nak buat apa kan. Ambil untuk back cover boleh kot, ambil sikit kan, macam tu lah. Ni kalau aku pakai penutup muka dengan mulut ni memang tak dengar ni bila bercakap. Kurang jelas ya. Ada yang recommend suruh beli mic ya. Tapi aku tak pasti pula ya. Okey ke tak okey. Bila kena dengan angin, bila aku bawa motor laju sikit, tak tahulah macam mana Sebab kalau mic ni memang dia capture memang dia capture angin tu, bunyi angin tu memang dia capture juga kalau pakai mic ni. Tak tahulah kalau ada mic yang memang dia tak capture bunyi angin tu Minggu ni agak seronok sikit Minggu ni sebenarnya agak seronok sikit
Sebab orang kampung dia buat sambutan Hari Malaysia anjuran mereka sendiri. Banyaklah ya pertandingan yang dia orang buat. Cuma aku tak sempat nak record ya, sebab dia orang buat pagi. Jadi aku sekolah memang tak boleh nak lari pergi dah ya. Waktu mengajar tu memang tak boleh nak lari dah ya. Jadi ada yang sempat aku record tu, aku record lah ya. Tapi kebanyakannya memang tak sempat lah. First time juga aku tengok pakaian tradisional dia orang ya. Agak menarik. Seni sulaman yang agak bagus ya bagi aku. Sebab itulah dulu memang ada orang datang masuk ke Pusbala ni untuk beli keras tangan dia orang. Tapi yang baju tradisional ni aku memang selalu tengok dia punya dia orang punya keras tangan tu. Tapi minggu ni memang first time lah. Memang aku tengok dia orang punya pakaian tradisional ya. Rupanya untuk seluar semua tu memang dia orang punya kulit kayu. Rupanya kulit kayu apa aku tak pastilah kan. Kemudian yang perempuan dia guna kulit kayu dan juga sulaman daun apa aku tak tahu. Besar-besar mungkin dia macam daun mengkuang macam tu lah kot. Ataupun tak tahulah. Mungkin salah aku lah. Tapi lebih kurang macam tu. Ada dia orang pakai daun mengkuang, ada satu lagi pakai daun apa tak lupa yang buat atap tu. Daun rumbia ke apa. Cantik. Memang menarik ya. Okey. Pertandingan, dia buat pertandingan untuk kanak-kanak ada, untuk orang dewasa ada. Macam-macam lah. Ala-ala sereneka macam tu. Tapi dia orang handle sendiri. Cuma dia orang punya PA system tu lah ya, yang tak berapa nak elok sangat ya. Mungkin nanti kalau ada NGO ke datang, mungkin aku boleh wakilkan lah untuk minta ya bagi dia orang. Sebab memang dia orang bersemangat ya, apa panggil anjurkan majlis macam tu ya. Duit pun dia orang kumpul ya, dia orang kumpul duit. Lepas tu dia orang buat. Siap ada AJK, memang organize ya. Ada MC, ada semua. Memang dia orang ni memang boleh bercakap, tak ada masalah kan. Ada aktiviti apa orang cakap sewang ya. Sewang buka majlis dah ya. Sebab sewang ni banyak sebenarnya sewang ni. Yang aku tahu tentang sewang ni, dia ada sewang buka majlis, sewang untuk apa orang cakap sewang untuk alu-alukan kedatangan, sewang untuk perubatan, sewang untuk majlis keagamaan. Macam tu lah lebih kurang je. Semua sewang tu berlainan ya, berlainan lah. Apa yang orang kata apa yang dimantrakan tu lain lah. Setiap setiap jenis mentera tu memang lain lah ya, untuk mengikut keadaan majlis lah. Kalau perubatan lain, kalau untuk majlis keagamaan lain, untuk pembukaan majlis lain, untuk alu-alukan orang VIP datang lain, macam tu lah ya.
Cuma apa yang aku tanya orang OA kat sini, yang paling ketat yang paling ketat ya, orang kata apa, yang ada pantang larang dia. Yang ada pantang larang. Sekejap bergerak kat sini. Okay. Sewang yang ada pantang larang ni sewang untuk perubatan selalunya. Jadi kalau aku ikut, kalau aku nak record dia punya video tu, aku nak ikut lah pantang larang dia. Contoh dia memang aku, bila aku record, bila aku join, bila aku duduk sekali dengan dia orang, untuk sewang perubatan tu memang aku tak boleh balik lah. Orang kata macam tu lah, tak boleh balik lah, kena stay kat situ lah. Ada masa dia baru boleh balik. Bila dia benarkan balik, baru boleh balik lah. Sebab dia untuk perubatan dia ada unsur-unsur yang mistik macam tu lah. Dah buat dah kayu kat situ. Aku dah duduk jauh dengan dia orang pun tengok. Debu ada lagi. Kita dah nak sampai dekat sekejap lagi kita sampai dekat apa, Sungai Ara. Sungai Ara. Sungai Ara. Kawan layan dulu dia punya jalan ya, Sungai Ara ni. Oh tak, mampu. Kosong. Tujuh. Aduh. Beres eh? Oh, ya ni. Tengok air cetek je, tapi ada bekas dah, air dah surut dah sebenarnya ni. Sebab ada bekas basah atas tadi kan. Jom. Jom. Oh lah. Motor hidup start lagi. Kami rehat sekejap, berhenti sekejap, nak tunggu siapa tak tahu. Mungkin tak tunggu Cikgu Kamal dengan Cikgu Azam kot kat belakang ya. Jadi hari ni aku keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih kurang 10 orang lah. Dalam 10 orang keluar ni ya. Jadi aku keluar ni 10 biji motor lah 10 biji motor. Tengah tunggu member kat belakang ya. Jadi nanti kalau kami dah gerak, aku sambung lagi video, okey? Okey, tadi berhenti sekejap, lebih kurang dalam 10 minit ya. Ini sambung balik. Tempat yang bergegar macam ni memang tak boleh nak bercakap ya. Nanti suara bergetar-getar lagi. Tubuh aku ni vibration dia kuat betul Mungkin nak kena pasang getah kat seat. Okey, siap. Dia memang berabuk. Serius. Okey, sambung cerita apa orang cakap, aktiviti Hari Malaysia daripada orang asli tadi. Selain daripada sewang, aktiviti wajib ataupun acara wajib dia orang, karaoke lah karaoke dan juga cambutan bertuah lah. Yang aku sempat nak record karaoke malam tu
dengan cabut-cabut luah je lah. Okay. Tapi kalau aku post dekat YouTube, korang bukan nak tengok pun kan. Jadi aku ada post lah ya. Aku ada post pakaian tradisional dia orang tu dekat TikTok aku lah. 5 jenis 5 jenis ada kat situ lah. Kalau korang nak tengok lah. Jadi hari ni ramai lebih kurang 15 buah motor keluar hari ni sekali. Dah lama dah tak dapat suasana macam ni suasana yang ramai macam ni lama dah tak dapat. Apa pula tu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, motor Cikgu Zainuri mati motor pula tinggi. Dia susah tu. Dia kena cari lurah lah. Dia kena cari lurah untuk duduk atas motor sebab motor tu tinggi motor terlampau tinggi. Dia rendah Oh, takut Jadi habis aku nak cerita tentang aktiviti orang kampung minggu ni. Memang seronok memang seronok. Selalunya Ustaz Kai akan duduk belakang tapi aku cakap dia aku nak buat video, jadi lambat lah. Kalau dia duduk belakang aku memang lambat lah, tertinggal lah. Dia potong tu. Nanti sampai jalan yang elok sikit, kita sembang lagi Dekat Bukit Roti ni susah sikit nak berborak Bergegar kan, bergegar. Dan aku tak nak rapat sangat dengan Ustaz Kai sebab exhaust dia pun boleh tahan kuat Nanti kalau aku rapat nanti tak dengar suara tak dengar suara Mika Joy tengah ambil video, dia lupa bawa extra cam dia jadi ambil video guna headset lah. Okay, korang layan dulu jalan ni. Sekejap lagi aku cerita tentang tips tips kalau korang nak masuk ke pos bala Kalau tak ada motocross ke KLX ke motor kapcai biasa boleh masuk, jangan risau. Nanti aku bagi tips je. Sekejap lagi ni korang layan dulu. Berabuk. Okay,
Kita sampai dekat Bukit Pasir Bukit Pasir. Patut demo kita depan ambil video. Orang nak banyak. Mana dah? Tukar. Atas. Oh, Cikgu Ben ada masalah ya. Spring cabut, spring. Motor Cikgu Ben cabut spring ya. Spring cabut lah. Okay, spring motor, spring tongkat 2 Cikgu Ben tercabut ya. Sebab dia pasang sebelah ya. Spring tu dia pasang sebelah ya. Nanti dia kena pasang satu lagi spring lah ya. Supaya lagi ni lah, lagi kuat. Dia spring dia ni lembek kali tak? Spring dia tak handsome kau dia. Tak handsome. Gitu terus. Tu ambil video. Ada sebutir motor robotik apa dah? Tengok tak tengok video? Kalau video atas game dia kaya tak ada lagi. Rekod dah. Rekod dah. Tengok rekod lagi. Beres lah tu. Cabut spray. Jadi ni Bukit Pasir ya, Bukit Pasir. Keadaan kering memang cantik, tak ada masalah. Memang best, lucu je kat sini. Tengok Cikgu Ben nak pergi tu, bagi dia pergi dulu lah. Dia kawan tua kita bagi kat dia tu pergi. Tahu pun ringgit-ringgit tu. Okay. Rasa makin tinggi pula rasanya kan, hari ni ya. Okay. So ni Kejoy tengah ambil video. Cikgu Roha tahu kat mana. Okay, berhenti sekejap nak tengok dia punya apa nama tongkat. Macam tak best lagi ya. Mana dia urus? Urus depan dah. Apa tu bangga, temu. Aluh. Cari tiup apa cari tiup. Cari tiup ada kalau ada. Ikat dengan tiup. Ye. Dia tak? Lambat kau buat video ni. Okey, dah lepas dah. Jadi kalau kau orang nak masuk nak main off-road ya. Nak main off-road macam biasa, aku recommend lah. Orang datang musim hujan, korang akan dapat rasai sendiri lah. Best ke tak best dekat Bukit Pasir tadi ya. Kalau korang nak tahu, aku pernah aku pernah sidai kat situ ya. Tersidai kat situ lebih kurang 3 jam lah. Korang bayangkan dulu lagi tinggi ya. Kemudian tak boleh nak naik ke motor, memang kena tolak dengan selutnya paras betis ya kat situ. Paras betis selut dia kat situ. Jadi masa tu aku 4 buah motor ya, 4 buah motor. Memang seksa jugalah ya. Kena tolak satu persatu, tolak tarik, barulah lepas satu sampai atas. Bayangkanlah 4 biji motor memang 3 jam lah. Memang 3 jam sadai kat situ. Okay, jom nak lihat kat sini pula, nanti aku sambung balik video aku, okey.